Okey geng, sambung projek Wira Grant aku ni. So aku setuju geng, yang lampu oranye depan ni macam kurang clean dekat situ. So hari ni aku nak tukar kepada lampu signal albino geng. Aku sebenarnya suka lampu signal oranye ni tau. Memang nampak macam JDM, tapi dia nampak cun kalau rim warna putih tau. So jom kita buka lampu signal oranye ni. Alright, first kali kenalah buka bonet depan. Untuk buka lampu signal ni kan, senang je. Kena tarik dawai besi spring dekat situ. Benda ni macam penyangkut lah. Kena keluarkan dia dari tempat selak dia. Tapi agak susah sikit weh. Jadi tak lain tak bukan, memang kena buka bateri ni. Hai, rimas betul aku dengan bateri ni. Aku rasa macam nak campak lah bateri ni ke belakang. Alright, ni tarik guna payah bagi lebih senang sikit. Settle tu, tarik je lampu tu keluar. Dan buka soket dia. Untuk belah kiri ni pula, kena buka cover relay ni. Untuk memudahkan nampak dawai besi tu. Settle tu, tarik je macam biasa. Dan keluarkan lampu signal tu dan buka soket dia. Mantap. Dan inilah lampu putih ataupun albino yang aku nak guna geng. Alright, macam biasa geng. Link pembelian ada dekat channel Telegram Wira Grant. Korang boleh tengok dekat sana, okey? Yang boleh masuk, silakan masuk geng. So kalau tengok dekat dalam dia kan, memang semua warna putih weh. So cara nak pasang dia macam biasa geng. Pasang soket balik, masukkan kaki-kaki lampu signal tu dekat tempat dia dan tarik dawai spring tu dari belakang geng. Buat dekat lagi sebelah pula. Macam tu korang buka, macam tu jugalah pasang balik. Mantap. Settle tu, inilah hasil dia geng. Apa? Serius aku cakap, memang nampak clean teruk Memang cun, nampak semua putih je dekat situ. Korang jangan tanya kat mana skirt depan. Belum lagi geng. Aku baru perasan, ini masih warna orange lagi geng. Aduh, alamak. Boleh pula tak perasan weh. Okay, next aku tukar benda ni pula. So yang lampu signal orange ni, nak buat apa Ada siapa-siapa nak beli tak? Aku jual mur-mur je. Okay geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.